Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Selamat datang ke Stadium Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Kuala Lumpur untuk kami bawakan hari perlawanan bagi saingan Liga Wanita Nasional 2025 bagi perlawanan minggu yang ke-12. Pertemuan membabitkan pasukan Kuala Lumpur FA yang turun pada sebelah petang ini untuk melayani kunjungan pasukan Sabah FA. Dan whistle sudah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan. Pengadil bertugas Saudara Nazmi Nazarudin Rostiana dengan lontaran ke dalamnya, cuba untuk mendapatkan Nur Sasha. Dan bagaimana? Oh, gol! Secara tiba-tiba jaringan itu sudah pun dapat dilakukan satu kejutan yang terlebih dahulu dari Sabah. Kita perhatikan bagaimana gerakan ini berlaku dalam situasi yang tidaklah begitu berbahaya, tetapi baik, kerana ada rakan yang sudah pun menanti dalam kerukan itu. Dengan sebarang kemungkinan agak sedikit ke dalam, tapi siapa yang menanti ditanduk keluar. Ada seorang pemain yang menunggu di situ, iaitu Usliza, memberikan satu percubaan yang cukup menarik. Dia sudah pun melihat bagaimana keberadaan Christina yang mungkin agak sedikit ke hadapan. Dia memiliki masa, dia memiliki ruang itu. Cukup tenang untuk melambungkan bola itu ke arah pintu gol pasukan Kuala Lumpur. Memberikan tambahan satu lagi jaringan untuk Sabah. Pasukan Sabah FA. Kerana Sabah gerakannya menarik. Cuba untuk melepaskan diri. Percubaan gol! Cukup menarik. Rembatan yang dilepaskan dari Jasya Jumilis. Dia melepaskan satu peluru ke arah pintu gol Kuala Lumpur. Sudah pun melihat terlebih dahulu di manakah bola itu akan ditujukan. Sabah FA dijaringkan pemain nombor 9 Yusliza Usman. Jaringan dari Jasya Jumilis sebenarnya. Taran ke dalam dari Sabah dapat untuk dihalang. Dan begitulah tamatnya aksi di separuh masa pertama dengan Kuala Lumpur 0, Sabah 3. Kita berehat dahulu seketika dan kita akan bertemu lagi dalam perlawanan di babak yang kedua nanti. Jangan ke mana-mana. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all of these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Perlawanan menemukan pasukan Kuala Lumpur dan juga pasukan Sabah. Corak permainannya antara jauh dari Semenaan untuk mendapatkan Jasya Jumilis. Masih lagi Jasya berjalan lepas dari Jasya supaya menanti di bahagian tengah, mencari ruang dan mencari kesempatan yang lebih baik, melepaskan percubaan kaki kiri yang cukup menarik. Bermula dari gerakan yang dilakukan oleh Nina pada awalnya, dengan Jasya juga terlibat, dan kemudiannya memberi ruang kepada Win Tegitun untuk memberikan jaringan yang keempat. 28 Win Tegitun. Bahaya untuk Kuala Lumpur. Satu percubaan yang memberikan jaringan yang kelima
dari ketua pasukan Win Tenggitun untuk jaringan yang kelima. Kalau tadi dia yang memberikan jaringan yang keempat, tetapi kali ini koleksi jaringan yang seterusnya direkodkan oleh Win Tenggitun untuk pasukan Sabah. 05 semakin di hadapan nampaknya Sabah untuk perlawanan di minggu yang ke-12. Laila Syamila melepaskan percubaan. Jaringan pemakin semangat inilah yang perlu dilakukan oleh Kuala Lumpur. Walaupun memiliki ruang yang agak sukar kerana perlu melepaskan percubaan sebegitu. Laila Syamila bergerak pantas melihat keluar rakan. Tepat hantaran yang dilakukannya, bahaya untuk Kuala Lumpur. Kali ini rempatan yang pastinya akan terus saja dilakukan oleh Win Tenggitun untuk jaringan yang ke-6. Kapten pasukan untuk Sabah ini mencetak hat-trick dalam perlawanan ini. Satu pergerakan yang cukup sempurna dari Sabah. Memang satu pergerakan yang cukup tersusun dan mengelirukan untuk pasukan Sabah. Win Tenggitun bergerak pantas mencari ruang untuk melepaskan percubaan ini. Percubaan yang terbaik akan pastinya dilakukan oleh Win Tenggitun untuk jaringan yang ke-7 dan jaringan yang ke-4 secara peribadi untuk Win Tenggitun. (1-7) keputusan semasa Tibolosi dalam perlawanan ini. Jasya Jumilis. Peluang untuk Jasya di antara ketengah pergerakan, ada dua pemain menanti dan peluang itu disudahkan untuk jaringan yang ke-8 untuk pasukan Sabah. Dan whistle panjang sudah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan untuk menamatkan perlawanan di minggu yang ke-12 ini dengan keputusan penuh. Kuala Lumpur 1, Sabah 8. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. For goals for this match today, what your feeling? I'm happy for myself, I'm happy for my team because we win in Dubai. So we champion for coming more nearby, not near for champion. So we happy for that, winning for all ice cream. So 3 points for Sabah. So what your strategy and preparation for the next week or for the next match? Next match is we so far because December 20 we play MPFG. So we trying to focus is winning and we trying to do for champion. So we are this is second last match for we show our team is the best we show. Okay, congratulations for this match.